Nak buat pembedahan kena tunggu suami, nak buat rawatan kanser kena tunggu suami jawab. Kenapa you all semua takut sangat untuk buat rawatan kanser? Adakah rawatan kanser payudara sangat menakutkan? Kalau dulu rawatan untuk kanser payudara, terutama surgery ini memang agak radikal, banyak komplikasi yang berlaku. Tapi sekarang ni terdapat pelbagai jenis rawatan dan pembedahan yang dilakukan tu agak minimal. Dengan rawatan tambahan seperti radioterapi, kemoterapi dan rawatan-rawatan lain, peluang untuk sembuh tu lebih baik dan kurang mencacatkan. Sebenarnya lah kan, apa rawatan moden yang ada pada masa sekarang untuk rawatan kanser payudara ni? Dari segi rawatan kanser, terdapat pelbagai jenis ubat kemoterapi yang kita boleh gunakan. So kalau tak sesuai dengan rawatan jenis A, doktor boleh tukar kepada rawatan jenis B ataupun C. Terdapat juga rawatan bersasar ataupun targeted terapi yang ubat moden yang mana dia boleh merawat kanser secara spesifik dengan lebih berkesan dan kurang kesan sampingan. Betul ke kalau seseorang didiagnos kanser payudara, kesemua payudaranya perlu dibedah dan dibuang? Betul ke? Dari segi pembedahan, terdapat pelbagai jenis pembedahan yang sekarang ni tak perlu buang keseluruhan payudara. Lebih-lebih lagi pada kanser tahap awal. Kita panggil ni breast conserving surgery. Terdapat juga pembedahan reconstructive surgery untuk bina semula bentuk payudara kalau kita terpaksa buang keseluruhan payudara. Dalam kes kanser payudara, adakah peluang untuk sembuh tinggi ataupun sebaliknya? Kalau kanser tahap awal, peluang untuk sembuh sampai 80 ke 90% boleh sembuh daripada kanser. Sebagai pakar dalam breast and endocrine surgeon, apa nasihat Dr. Adi kepada pesakit yang telah didiagnos dengan kanser payudara tapi takut sangat nak buat rawatan? Apa nasihat doktor? Jangan risau, saya nasihatkan jumpa dulu doktor untuk dapatkan penerangan lanjut tentang rawatan. Kita boleh bincang dengan doktor apa rawatan yang sesuai mengikut individu. Doktor tak akan paksa untuk menjalani rawatan-rawatan tertentu termasuk pembedahan, kemoterapi dan sebagainya. Keputusan masih lagi di tangan pesakit. Tapi at least kita dengar dulu pandangan daripada doktor dari orang luar. Kepada semua wanita di luar sana, jangan takut jika anda mempunyai ketulan di payudara ataupun jangan gentar kalau telah didiagnos dengan kanser payudara kerana begitu banyak rawatan moden, begitu tinggi peluang untuk sembuh dan ramai doktor yang sedia membantu. Kepada kaum lelaki, jangan lupa untuk beri sokongan emosi dan juga sokongan mental kepada pesakit sebegini. Semoga urusan mereka semua dipermudah. Semoga mereka diberi rezeki kesembuhan. Hi, my name is Adi Shazmi bin Muhammad. I'm a consultant breast and endocrine surgeon visiting at Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.